tidur. Pagi ni, kau apa? Di mana tu aku letak phone aku? Tak apa. Okey, so kita nak mandi. Keluar. Pagi yang indah. Ke pagi ni tengah hari. Hey. Duduk je. Tak apa buat apa kan. Ini pun rumah sewa je ni. Jadi buat apa kan. What should I do? What should I do? Main komputer. Okay, dia main komputer. Mana nak step ni? Ni berapa kali dah ni dia tak bayar sewa. Ni dia. Masuk. Step. Oi. Panggil nama gelaran dan nak. Woi. Kau buka ini sebelah aku terajang buka pun. Ni, bila kau nak bayar sewa ni? Dah lama tau. Bayar sewa? Sekejap lah, saya tak cukup duit lagi ni. Saya belum kerja. Kalau macam tu, cepatlah sikit. Aku tahu kau tak kerja. Kau cari duit. Dalam masa 3 minggu ni, kau tak bayar, siap kau. Aku datang, aku buat tolak kau keluar dari rumah aku ni. Siap mah kau? Aku akan pergi. Dalam masa ingat 3 minggu aku bagi kepada kau. Tak baik. Okey, baik-baik. Nama 3 minggu je. Macam mana aku nak dapat duit ni? Tutup pintu dulu. Kena main komputer. Ni duk sewa pun nak bayar lagi bila macam mana ni nak buat apa? Mak keluar malam pergi sedikit kerja. Ni pun nak petang ni. Nak malam 3 minggu je. Macam mana kita dapat duit? Ni dah malam. Nak keluar apa ni? Kedai tu. Kedai je. Baik. Okay. Apa? Masuk je lah. Assalamualaikum. Apa ni? Ada kosong tak? Ambil dulu. Borang masuk kerja. Janit cashier dah ambil. Cooker dah ambil. Supplier dah ambil. Ni semua dah ambil. Apa ni kan? Duit ni. Apa lagi ni? Janitor. Boleh dah. Okay, kita ambil borang ni. Kita ambil buat balik. Okay, jom. Alah. Tak nak duduk. Sekejap mana dah. Okay, cepat. Okay, dah siap, please. Boleh dah ni. Okay. Ya malam, baik tidur. Jom tidur. Aku kaya. Banyaknya duit aku. Boleh beli semua benda ni. Tu dia. Tu sekolah punya. Itu aku punya. Ini daycare aku punya. Satu Brookhaven ni aku punya.
Aku kaya. Loh, mimpi ke? Alah, tu je. Duduklah. Aku mimpi je. Alah, maksudnya ya buka. Aduh. Ini aku ada apple ni, makan lah. Sedap lah. Petik ais sikit yang orang tu. Ada Milo. Coca-Cola bukan Milo, silap. Nah, tak baik. Ya, ni kau buat apa ni? Tak pergi siap. Buat apa? Bawa kedua. Alah, mimpi je. Nak buat apa ni? Kerja pun. Sekejap. Mana borang aku sign semalam ah? Mana? Mana? Kat sini ah? Bukan. Kat sini. Ni. Borang untuk jadi pekerja di Burger Barn. Ni pukul 3 ni. Ish, tak sabar. Tak sabarnya. Nak buat apa? Vacuum rumah dulu lah. Acara rajin sikit. Okay, vacuum sini. Beli air tayar lah. Okay. Vacuum. Ni belakang. Jangan duduk. Ni belakang ni. Vacuum. Ni kat kursi-kursi ni. Meja, kursi. Tepi katil. Okay. Tepi katil. Atas katil. Ni tu katil ni. Ada je tu. Sekejap. Kau letak mana yang duit bulan sewa? Ada booking ni. Okay. Ni bukan. Ni. Ni. Buku. Ni bukan buku. Ni surat tu. Bayar duit sewa. Uish, bulan depan lah last. Alamak, aku nak ada mana bulan depan? Kalau aku tak bayar. Alamak, berapa? Mak, 3,000 selain elektrik air bil api. Mak. Ni. Kan jimat elektrik. Kena buat apa? Alamak. Banyak ni weh. Ni banyak ni. Nak bayar. Alamak. Tak apa. Maju. Tak ada. Nak kena buat apa? Ni gaji kena tunggu bulan kan? Tapi aku kena bayar sebelum 3 minggu. Alamak. Ya, 3,000 kan. Dalamnya berapa? Mereka. Ni. 1,000. 1,500. 2,000. Baru 2,000. Alamak. Kalau gaji. Sekejap ni gaji dah apa? Gaji setiap bulan. Alamak. Boleh cerah sikit. Nak pergi jogging dulu. Okay, lompat 360. Alah. Sini. Ni ada mailbox. Kata vacuum sama tak ada. Ni baru naik mailbox. Ni ada surat dah. Dalam surat ni ada surat lagi.
borang untuk menjadi ini. Gaji 1,000 satu minggu. Seminggu bayar seminggu. Apa ni? Tak faham ah. Pesan doktor pun. Dah baca sikit. Seminggu dapat hantar 10 kotak akan dapat gaji 1,000. 10 kotak 10 tu 50. Okey, sign borang ni dah. Okey dah. Tak sini. Okey. Dah boleh. Sekarang ni okey. Dah boleh. Tapi kena ada motor. Tapi kan kalau tak ada motor okey, tak apa, kita ada basikal ni. Jadi dah ni kita boleh kotak dan ni. Macam nak ambil hantar kotak ni. Okay, kotak ni dekat rumah, depan rumah saya. Sekejap. Tapi ni basikal rumah saya. Ambil kotak lain lah. Nah ini. Ni kotak dekat. Okay, pergi je lah dulu. Kat situ. Ni kot. Okay. Ni kotak kita letak. Nah, pasal. Okay, saya. Ni kotak ada lagi depan rumah ni. Nah, pasal. Okay, bye. Okay, mana lagi pasal? Kita pergi rumah. Tu. Dia order pasal cookies. 1 kilo nak ambil. Okay. Tu yang ni. Ambil. Okey dah. 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000. Yes, alhamdulillah aku dapat penduit. Dah cukup selama seminggu. Penat aku hantar. Cuma siapa pergi ni? Kejap. Nak kita. Mana duit ni semua? Ni dah seminggu. Aku cakap 3 minggu tapi duit kena cepat ni. Aku dah bankrupt tau. Jadi mana duit sewa? Sebelum aku terajang kau. Hei, mana? Duit sewa dekat sana. Yes. Kat dalam. Bawa sini kau nak. Ambil dah. Cukup pun. Dah. Ya, aku letak dalam beg. Okey dah. Bye, berlalu. Ambil beg. Ambil. Yeah, kenapa duit? Kenapa duit? Tak perlu bayar dia sewa. Ni duit sewa untuk aku ni. Aku bukan bayar dia sewa dia pun. Dah bayar duit sewa. Yeah. Tapi kan dah habis. Tak apalah. Saya kejap lagi kita duit tu. Kau dah ambil semua? Ni ada lagi ni. Okay tu. Boleh lagi ni nak beli rumah ni. Asyik tu rumah sewa dia. Okay lah, selamat tinggal rumah saya. Aku akan pergi. Yes. Yay. Sekarang aku nak cari ni dah. Allah. Kita apa ni? Omega Kilo. Nanti lah. Ada bas. Kejap. Rumah aku kan dekat blok sebut. Lepas tu aku tiba-tiba ditukar avatar dengan kereta ni. Aku kata aku beli tiket untuk. Weh, kejap. Apa ni? Pencolek. Okay lah. Saya akan pergi kedai phone. Dah beli phone.